Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Baru ni kita dah bawa elak pergi ke KL. Jadi dah pasang, tak sempat nak buka. Okey, hari ni kita tunjuk sikit. Kita sejak sekian lama baru dapat pasang awning. Daripada Shumbat. Okey, jom kita buka awning ni, tengok macam mana. Tapi tu ada bunyi kokek. Melekat kat mana kita tak pasti. Kita tengok balik ataupun dia terlampau rapat dengan body ke apa ke. Jom kita try buka dulu. Okey. Buka sama je, tapi yang ni besar sikit tu. Dia tengok jam 6.20. Berapa minit boleh siap? Ada naik nama mai? Okey. Mai dekat ke? Belakang. Ni. Siap. Kita bercekang lah ni. Cekang pula ni pula. Kita tengok macam mana. Cekang. Okey, dah siap. Dah siap pasang. Kita dah buka tiang dulu. Pak. Tu baru buka siap. Oh, siap. Okey, kali ni kita buka dekat ni. Dekat Sungai Kinta. Test buka dan memasang
Awning 270. Oh, kali ni bolu lah. Dia ada siap lampu ni. Lampu dah ada. Ada power bank. Boleh. Pasal ni kita tak bawa power bank. Ucuk lampu sini lah. Ucuk kabel dia sini. 1, 2, 3, 4. Dah. Boleh punya dah. Save dah. Tak payah beli lampu. Okay ni. Ni dari depan. Nanti kita simpan duit sikit lagi. Cari modal sikit lagi. Kita pasang ambil wall pula. Wall kita tutup semua. Oh, senang pergi camping. Oi, mam. Akif. Jatuh lagi. Ha. Mana? Okey, mula-mula kita longgar belah sini dulu. Longgarkan sikit. Allah. Tak sampai. Dah biar. Okey, longgar sikit. Kau ni. Yang sini. Okey, terus jalan. Ke depan. Tak lah. Kamu pergilah jatuh sungai lagi. Akif! Aduh. Okey, jom kita sambung simpan. Tak menang dengan nak turun ke sungai. Okey, teruskan. Betul ke ni?
siap. Buah mula dekat 5 minit, 10 minit. Tali ni dapat sekali. Dia akan bagi 2 tali ni. Yang ni untuk di depan dan di belakang. Untuk ikat awning bagi kejap. Jadi kita tak payah beli tali dah. Kita guna tali yang dia bagi. Oh, kabel tak ada. Kabel kita simpan dalam satu tong lagi. Yang ni kita simpan tong ni ada tali ya. Okey, dah siap simpan. Macam tu. Yang ni besar sikit. Tengok dia ada masa kita ubah sikit tu. Kita tambah sikit pelapik bagi ni. Tidak ni, dia belagar ni kot ni. Ha? Bunyi kat mana dia belagar? Tak sempat nak mengkaji lagi bawa balik. Duduk itu. Duduk itu. Abang dah susun elok. Padam muka kamu, lama tak pergi camping. 1, 2. Sini Akif. Duduk atas je tak nak. Tak pergi habis lekat terbucut. Okey, ni dah simpan. Dah simpan. Akan rasmi di pos Lemoy. Tak pasti bunyi kat mana, cocok-cocok. Nanti kita tengok balik atas tu macam mana. Oh, ni malas nak panjat lagi. Benda ni dah kuat. Jangan goncang lah. Ha? Lembut dah kemas dah. Memang kemas tapi bunyi belaga macam belaga besi je. Ha? Ya. Yang penyambung tu. Sebab dia berat. Okey, dah, jom. Nanti kita pergi camping. Kita buka. Okey, video pendek yang petang ni. Video pendek yang petang ni pasal baru ni kita pergi pasang. Tak sempat nak buka kat kedai Syumbat. Kelang kabut sikit. Kita pun terkejar-kejar dah. Pasal nak balik ke Batu Gajah. Okey. Itulah video pendek buka awning 270. Niat di hati nak ambil sekali dengan wall, tapi tunggu lepas raya haji kot, insya-Allah kalau rezeki. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah. Channel yang tak seberapa ni. Okey, tunggu minggu depan insya-Allah kita akan ke Pos Lemoy. Tunggu video Pos Lemoy. Okey, apa-apa pun buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.